Berita panas, hamba kena share video ini. Saudara, sebelum ini Menteri Fahmi Fadzil mengatakan bahawa 193 daripada 205 orang bekas staf Menara Kuala Lumpur telah diserap semula. Dan kenyataan ini telah disahkan oleh Lim Siong Hai, Servis Master Sdn Bhd, iaitu Khairil Faizal, dia punya CEO, dan juga Tan Sri Lim KC. Saudara dan saudari, untuk makluman, hari ini pihak Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd telah disaman oleh 96 orang bekas staf berpendapatan di bawah RM4,000 untuk hadir ke pejabat Jabatan Tenaga Kerja Kuala Lumpur bagi tuntutan faedah-faedah perberhentian dan penamatan pekerjaan. 96 orang ini adalah daripada senarai 205 orang bekas staf Menara Kuala Lumpur. Saudara, ni satu benda yang sangat pelik. Adakah menteri sedang berbohong ataupun pihak LSSSM inilah yang berbohong kepada rakyat Malaysia? Dalam keadaan ketidakstabilan ekonomi sekarang, bagaimanakah 96 orang ini hendak mendapatkan pekerjaan yang baru, di mana di antara mereka ni rata-ratanya telah berkhidmat hampir 19 tahun dengan Menara Kuala Lumpur? Lagi malang, semua mereka ini adalah pekerja berbangsa Melayu yang telah pun diberhentikan. Dan kenapa perkara ini berlaku? Menteri kena jawab. Dan apakah reaksi rakyat Malaysia? Viralkan video ini.